Tahukah anda, jambatan kedua Pulau Pinang ini bukan sekadar panjang, tapi dibina dengan teknologi moden dan kos berbilion ringgit. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah mula dibina sekitar tahun 2008 dan siap pada tahun 2014. Dengan panjang kira-kira 24 km, ia merupakan jambatan terpanjang di Malaysia. Projek ini melibatkan kerjasama antara syarikat tempatan dan juga syarikat dari China. Antara syarikat utama ialah China Harbour Engineering Company. Kos pembinaannya dianggarkan sekitar 4.5 bilion ringgit. Jambatan ini direka dengan struktur kabel state untuk bahagian tengah bagi membolehkan kapal besar lalu di bawahnya. Ia juga dibina untuk mengurangkan kesesakan di jambatan pertama Pulau Pinang. Hari ini, jambatan ini menjadi laluan penting antara Batu Kawan dan Pulau Pinang. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.